Memang cukup-cukup cantik tau. Seluar dalam cantik bergetah. Cantik sangat yang ni. Seluar dalam lace ni kan memang cantik. Kalau akak-akak adik-adik semua ada seluar dalam dekat rumah tu tapi yang kosong je, cuba tukar pakai yang ni. Yang ni memang selesa tau. Walaupun ada lace dekat bahagian belakang ni, lace dia ni memang lembut. Lepas tu kalau pakai bonus pakai lace yang bergetah dekat bahagian belakang ni kan, dia akan bagi efek push up dekat bahagian belakang sebab lace dia jenis bergetah macam tu. Lepas tu jangan risau, lace dia ni memang lembut, memang tak gatal, memang tak minyang tau. Dekat bahagian depan pun sama. Tengok tu, memang cantik, memang bergetah. Yang penting dekat bahagian depan ni kemas tau. Dekat bahagian dalam jangan risau. Dekat sini memang confirm kain cotton. Jadi untuk siapa-siapa yang nak pakai pad ke panty liner, jangan risau, memang lekat elok, tak akan menggelongsor sebab kain cotton dia sedap pakai dekat bahagian dalam ni tau. Dekat bahagian luar pula nampak tu memang sedap pakai, kain dia memang sejuk, selesa, tak panas, tak meruap tau. Yang penting design dia cantik. Nampak tu. Kakak semua yang ada spender kosong je dekat rumah tu, tukarlah yang ni. Yang ni ada saiz daripada M sampailah XL, bawah 67 kg boleh pakai. Nampak tu, cukup memberi selesa dan juga akan bagi efek push up. Akak adik-adik yang nak boleh tengok dekat dalam beg kuning, pilih saiz dengan warna, okey?